Assalamualaikum, ni projek kita tu. Okey, sebelum ni kita ukur kat sini, kita tambah ni 20 kali 40 kan. Tapi bila kita ukur lepas dari sini sampai ujung tu 60 kaki, dan situ sampai ke ujung sana yang tambah atas ni 30 kaki, 32 kaki. Jadi 60 kali 32. Ni tadi kita ukur ni 20 kaki lebih kurang. Rupa kita ukur balik 32 kaki ni. Panjang ni 32 kaki. 32 kaki kali 60. Jadi panjang lah. Jadi lagi dia punya ukuran dia. Sebab ini kena naik atas lagi kan. Tadi kita ambil yang bawah ni. Yang jangan itu kita buat sini. Lepas tu kalau kita buat kuda, ni kuda ni, yang dia akan naik atas lagi. Kalau asam bawah tak boleh. Air tak deras lalu nanti. Nanti air dia macam ni. Dia akan stuck. Okey kita air tu buang terus keluar ni. Jadi kita akan buat ni. Aku buang air tu. Kita akan buat keliling. Okey.